Hari ni kita nak buat mac and cheese, tapi bukan mac and cheese biasa. Kita nak buat mac and cheese tom yum. Kalau siapa yang biasa makan mac and cheese, kadang-kadang mac and cheese tu rasa macam muak sikit kan. Apa kata kita tambahkan rasa tom yum yang masam-masam pedas sikit, makan pula dengan cheese yang creamy, memang sedap. Jom kita cuba dalam siri 2 minit 1 resipi bersama Cik Sayang. Mula-mula kita rebus kita punya pasta sampai lembut. Lepas tu kita proceed buat dia punya kuah. Untuk 2 orang makan, kita perlukan dalam 1 mangkuk kecil makaroni. Masukkan dalam air mendidih, letak sedikit garam dan rebus sampailah dia lembut. Untuk cheese dia, saya pakai Perfect Italiano Perfect Bakes ni. Yang ni senang sebab dia ada combination 3 jenis cheese. Tak payah beli banyak-banyak jenis dah. Lepas tu kita masukkan dalam setengah cawan whipping cream dan juga dalam setengah cawan susu full cream. Untuk sos dia, sebagai sos pasta segera je. Yang dalam tin ni, kalau masukkan dalam 1 sudu. Lepas tu untuk perasa tom yum dia, kita masukkan setengah sudu paste tom yum. Paste tom yum biasa tu. Kemudian kalau boleh masukkan sedikit parsley dan korang kacau-kacaukan dia sampai sekata dulu. Untuk cairkan cheese dia, kita masukkan dalam air fryer dan bakar 180 darjah Celsius selama 8 minit. Bila cheese ni dah cair, kita boleh masukkan kita punya makaroni pasta tadi. Lepas tu untuk topping dia, kita masukkan Perfect Italiano mozzarella ni. Korang taburkan banyak-banyak dekat atas dia. Nanti bila nak makan, dia akan ada efek gooey tu. Itu yang best. Taburkan sedikit parsley. Lepas tu kita bakar sekejap lagi 190 darjah Celsius selama 5 minit. Kemudian siaplah kita punya mac and cheese perisi tom yum ni. Rasa creamy daripada cheese yang made in Australia, combine pula dengan cita rasa Asia yang pedas-pedas masam ni. Serius sedap. Simple je resipi ni. Selamat mencuba. Jom follow kami untuk lebih banyak resipi menarik.